Assalamualaikum guys. Kali ni kita akan main dengan Nafa. Game Animal Hospital Anomali. Dah jom turun. Dia cek kelas dia. Ni ada kelas apa ni? Wih ni. Ada kambing Nafa. Sekretari dia. Dah jom pergi. Jom. Jom. Nafa sini. Mana kau? Tak. Masuk. Okey, kita start terus. Tanpa basa-basi. Kerja kat hospital dan cari apa sebenarnya yang terjadi. Tak tahu lah apa. Tunggu player. Tak ni. Apa ni? Fa dah siap belum? Oh dah. Belum. Habis dah nak siap. Form sama. Oh. Okay, you join the game. Wih, warna kau pink. Warna kopi ni. Tapi otak kita masih okey. Otak kita masih okey, jadi tak payah minum. Tunggu visit. Oh, tunggu orang yang melawat. Ting. Melawatlah hospital kami. Hospital kucing Ni tempat duduk apa ni ambil? Tak payah kira lah, itu tak penting. Hai pula. Hey, I'm here for my appointment. Oh, dah datang untuk appointment dia. Okey, Afal hantar dia. Faham cek bilik dia tau. Sekejap, Bil akan cek dulu gambar dia. Okey, gambar dia selamat. Pakcik bukan anomali. Kita print. Bilik satu ke? Tunggu lah dulu. Apa duk tanya bilik satu pun. Room 1 dah dekat bilik 1. Jaga dia. Bilik satu kan? Bilik 1 apa pergi sana. Korang tengok cara nak jadi doktor. Macam mana tu? Aku nak panjat amari. Cara dia kena panjat amari. Tak lah. Ini. Habis. Ni ada presiden kucing. Okey. Yamishin. Oh, nama dia Yamishin. Musa ni. Cepat. Okey, dia nak cek pasien. Muka dia ganteng tak kat gambar ni? Okey, muka dia ganteng. Okey. Diam. Habis minum kopi. Pasien, cepat bangun. Apa? Kopi ini adalah penyelamat dunia. Oh, ini aja doang. Ya elah. Okey, terima kasih. Saya akan ada kat bilik 2. Okey, saya akan melayani anda kat bilik 2. Gitu dong. Mantap. Okey. Lu jahat. Afa tunjuk kamera kat Abi. Siapa si kocak ini? Tunjuklah. Ini guys. Okey. Yang pertama kita akan cek si Yumishin ni. Okey, kita akan Yumishin. Diam dulu. Kita yang pertama kita kena ambil ginjal dia. Ginjal dia agak sakit tau. Diam. Okey, kita akan scan. Widih. Kenapa semua ni ada gambar kucing hitam ni? Tak tahu kucing ni menteri kot. Menteri tangkap tikus. Widih. Oh, dia kena buat mata je. Okey. Tam. Engkau sakit mata ke? Hitam. Sakit mata, pedih mata tu. Hafa ada orang kat depan. Apa warna pink ke? Oh, doktor datang. Cepat Hafa datang ke kaunter biar dapat duit. Tunggulah, aku tak sempat. Dapat duit. Sini yo. Oh, nama dia Dr. Halo. Hai Dr. Halo. Hai. Halo Dr. Apa Halo. warna pink ke? Warna pink. Kan kau warna pink ke? Aku warna peach. Oh, dah akan perbaiki satu. Oh, dia bagi kamera. Oh, jangan tekan-tekan. Wih, ni cara nak berkesan. Kalau ada anomali, dia suruh kita tutup. Okey. 2-0. Okey, hospital performance excellent. Okey, dapat RM63. Kaya aku. Habisnya. Dapat 0. Apa dapat berapa? 0. 63. Oh, 63. No. Tekan apa ni? Tekan lah. Okey bang. Punya tu error. Ya, saya Muhammad Abid. Weh, sekejap Abid. Cuba cek kamera. Kepala dia kejang-kejang. Okey, kita cuba layan dulu. Kalau gambar dia kabur-kabur dan anomali. Kita cek. Oi, anomali busuk. Oh, dah anomali. Oi, anomali busuk. Jangan kacau di sini dong.
Nanti makin sepi gua punya hospital kalau ada lu. Apa gila? Jafar ambil gambar dan tu. Cepat. Ambil gambar apa? Ambil gambar. Gambar apa? Sini. Woi. Sini lah. Alamak wow. Sekejap guys. Wow guys. Kenapa? Ambil gambar sini. Woi. Dalam mali. Jom tunggu. Ni anomali. Gerak-gerak kepala. Anomali je. Tu tak ada yang keluar. Okeylah kita ambil gambar dari depan ni. Cantik ni. Sekejap. Biar. Dah ganteng. Okey Afah. Kita ambil gambar. Allah. Anomali ni guys. Anomali ni guys. Anomali. Tutup. Halo. Dadah. Marah lo kan. Jauh sana, jauh. Afah, dia muka pelik. Buka kedai. Okey. Kita cek dulu Afah. Kadang-kadang muka dia main jelek. Kita pecah habis kaca. Nama dia? Kepala dia gerak tadi. Tak apa. Sabar dulu. Kita tengok dulu gambar dia kabur ke tak. Kalau gambar dia kabur, itu tutup. Berkabut, aku udah bilang jangan. Gambar dia biasa je lah. Berkabut. Tak berkabut. Kat tepi dia. Tepi-tepi tu wajar lah. Oh Allah, muka dia seram ni kat kamera. Cuba tengok. Dah betul lah kan. Tengok dulu dekat CCTV. Oh Allah. Ni anomali tak boleh dibiarkan. Tapi nak dari dalam tak payah kuda pun kan. Macam kuda ya kan. Keluar balik. Okey bang, dah buka balik bang. Wih. Ni apa ni? Apa? Ada tikus banyak. Ni tikus anak. Anak. Okey. Nanti aku ambil gambar. Sabar dulu. Aku dengar benda. Aku melihat benda. Kau tahu apa tu? Ini bukan cara yang berbahaya. Memang berbahaya. Aku dah penat dah ni. Okey. Kita akan cek dulu dia punya kamera. Ada yang pelik apa? Tengok. Pip. Okey, tak ada yang pelik. Berkabut. Berkabut tu tepi-tepi. Kau ni. Tak kalau anak mandi dia berkabut semua. Kau semua berkabut. Okey. Habis akan beritahu dia. Bilik 3. Pergi sana. Apa dia? Cika bakaloka cika haja loka. Ada kedai lampu apa kat tempat Habib? Tempat kaunter. Kita akan cek lupa. Tempat ikik tikus. Wallah, seramnya. Cepat masuk tikus dulu kan. Tikus. Okey, jom. Ambil jantung dia dulu. Sudah aman. Sekejap, sudah sikit Afas. Sakit telinga Habib. Cika loka, maimo loka. Tadi sudah sabit Afas. Tadi sudah sabit C7. Oh, loka loka pareo. Afas, kau nak minum kopi, ambil minum dulu. Otak kau tu. Tunggu jap. Aku nak pergi minum jap tahu pasien. Okey lah register. Nama dia apa? Budi. Okey, Budi akan dekat bilik 1. Allah. Tadi ada lampu hitam. Apa Kak Habib? Lampu berwarna hitam. Kamu tenang saja ya tikus. Kita ambil ginjal dia mahal. Emangnya kamu ini melihat itu tapi perlu plaster. Lu luka apa sih? Luka hati. Dia mah cakap Indonesia pula daripada orang Malaysia apa sih?
daripada Menteri Kucing Kesihatan. Okey, kita akan cek dia ni sakit apa ni. Makcik, demam apa ni makcik? Kenapa kat kaunter cek? Makcik siapa dia? Okey, makcik kena minum ni. Okey, bye. Okey. Widih. Hello. Kabut semua ni. Waduh, ni anomali. Bye-bye. Tak ada servis. Tempat macam apa ni? Ni ada sugar. Dia tanya tempat macam apa. Tu tak Fan pandai dah. Padahal tadi yang ketuk tu slow je Fan. Pada pusing. Cuba cek CCTV. Tapi, sekejap. Kadang-kadang mata kita ni rosak ni. Betul lah pusing. Tangan dia macam ni gerak. Okey, kita cek dulu ni gambar dia. Kalau semua gambar dia kabut, tak ada yang pelik pun daripada gambar dia. Tak pelik. Fan tak kepala dia yang ni. Mungkin sebab kita stres Fan. Logik lah. Stres. Minum kopi belum kau? Udah. Belum. Jadi kat bilik 3. Tak ada. Tadi ni Afan ada bubu. Dia kat bilik 3. Ada kat bilik 3. Padahal tak ada dah guna dah. Biasanya dah guna tak ada dah. Habis. Ada monster. Mana? Oh. Tengok. Elakkan daripada berjumpa dengan dia. Tidak boleh. Tak, Afan jangan duduk dekat bawah, dekat tepi dia Afan. Afan jangan duduk kat tempat warna merah tu. Afan kena elak. Jangan pijak tempat warna merah. Gitu. Okey. Ambil jantung dia. Nampak terpijak, ingat. Ini. Tweet email pesin. Oh, ada pesin dah. Email dah tweet. Okey, jangan sampai Afan pijak. Afan boleh pijak katil tapi tak payah pijak dia. Ya, kenapa? Mati. Ingat kau orang kat kaunter. Wallah, ada labu-bubu. Labu-bubu warna hitam, Fah. Haider nama dia. Haider, suka sembunyi. Kasih bilang ubat kat dia. Dah. Oh, doktor tak datang. Duit, Fah. Duit. Oh, tak ambil tanda demam ni. Sedapnya. Okey, sampai. Hai doktor, halo. Doktor nak bagi apa? Dia buka fasiliti baru. Oh, dia bagi super shop. Macam sonok je main ni. Kedai buka. Dah gaji mana? Oh, sekejap tunggu. Habis bawa minta gaji dah. 302. Wih, dapat RM88. Okey, pakai kerja terbaik King Shipa. Coin. Ini balik coin tak sale lah. Tak ada ke bom yang tu? Tak ada lah. Pasti. Apa tu? Setum tu. Listrik. Oi. Okey, dia nak cek sebagai pasien. Ada yang salah tak daripada dia? Saya pasien yang duduk di sini. Tak ada yang salah. CCTV. Okey, nothing wrong. Kita akan tolong dia. Okey, jom. Kau sakit apa? Pelik ni datang apa, Fah? Ada jambul tajam tengah ni. Unicorn. Unicorn. Dia wrong weh. Takkan aja wong mana kepak dia kau. Tapi sampai mana ekor dia. Pelik je bernafas. Terima kasih. Saya akan ada kat bilik 8. 8 mana? Oh, sini. Ting dong. Ada customer habis. Tapi tak kesalahan customer ke? Apa layan sendiri? Alamak. Dia suruh operasi. Habis ada dulu siap. Diam lah. Tak habis dah bahaya ni Afah. Dia minta operasi pula dah. Ni aku pijak sebelum beritahu. Kau jom. Tengok. Operasi bedah badan dia minta. Tidur kat pasien, suntik mati. Tangan ni kabut semua ke apa? Sekarang ni tepi-tepi tu tak kabut aku cakap. Afah sama nak duduk kabut. Okey, jom. Ini aku berlanjut. Bandage.
Jangan sampai mati ni habis hospital kita kena hina. Okey. Untuk daging. Kita butuh pisau. Pisau mana? Ha ni. Bedah perutnya. Banyak betul kau minta. Medis. Ini. Dengan ni. Yeay, kita berjaya operasi. Okey bang, bye-bye. Abang nanti di abang sendiri Aduh, stres aku. Waduh. Hello bang. Tadi awak operasi juga eh? Dah, aku buat betul. Sekejap, tekan yang tu je. Betul je. Betul bang. TV. Tak ada salah daripada orang ni. Walaupun kena macam alien, tapi tak baik tu hina orang. Kadang-kadang muka orang je alien, tapi dia baik. Okay. Tak ada salah. Dah sampai salah, nanti mati apa. Tekan cepat. Tekan laju-laju. Bilik 4. Jaya. Yes, Hafal jaya. Okey bang. Abang nak duduk kat bilik 4 kan bang? Kau duduk bilik mana? Bilik 7. Kau tunggu seorang. Nanti pasien dengan bilik. Okey bang. Okey, kita ambil ginjal je. Sakit. Tak apa bang. Sakit dunia ni je bang. Namanya Habib. Sabarlah jap. Tinggal je lah dia tu. Kau masih tak scan lah. Aduh kau ni. Nak peluk sangat dia tu. Sikit ada. Tengok kopi lah ada tak? Dia minta ubat mata. Banyak orang buta je kat sini. Saya dah minta ubat mata. Ni apa ni? Minta kopi. Minta kopi? Kena bagi kopi lah. Dah pula haus. Bagi je lah. Bateri kau baru 70. Banyak tu. Kesian dia. Lah. Jangan. Aku coklat. Bye-bye. Entah dia minta datang kat hospital semata-mata minta kopi. Pelik lah. Apa tengok ni? 69. Apa dah datang kat sini semata-mata minta kopi. Kalau apa nak Bosan. Apa? Cium tanah. Sekejap. Kedai jahat. Tapi tutup. Padahal coklat. Coklat ke pistol ke soal. Bukan pakcik seram ni. Pakcik jangan buat macam tu. Pakcik giginya makin bersih. Tak boleh Fat. Tengok ni Fat. Cuba cek CCTV. Apa? Seram. Cek je lah. Tengok mata dia. Ni anak mandi konyak. Aku mudah diperdaya kan. Bye-bye. Ada pasien bakar ni. Okey bang, abang minta apa bang? Sakit apa bang? Dia tahu je dekat saya. Operasi kan? Tak operasi lah. Kita kena. Okey abang, pergi jaga dia sekejap. Okey bang, gambar. Tak pelik. Tak pelik lah. Pasang mata abang macam tu bang. Buat mata lebar-lebar bang. Biar nampak macam gembira. Walaupun abang tak sedih. Habis apa bang? Kan sakit dunia je bang. Pistol. Sisa. Tu kan bayar obat. Apa ni? Cak. Likat cicak. Tolong. Cicak. Alim. Cepatlah. Kau cerita Afrika. Habis, cuba tengok kat CCTV. Apa kau ni beritahu CCTV kau dah kena jump scare je penat ya. Tu Abzik jaga dah tau sebab Afan dah penat. Bilik 5. Ni macam mana ni kopi tak sampai ke? Tunggu aja. Kau lah tadi pergi tengok kamera tu. Keluarlah kau nampak alien. Tak apalah, awak je. Mata dia macam ni. Ingat kau mata tak ada mata. Tidur. Tak boleh tidur. Sakit. Lama dah dia ni minta apa ni? Apa?
Tak madu pula dah. Sekejap. Ubat batuk. Kenapa dah terbakar minta batuk, ubat batuk pula? Okay. Wih. Oh, CCTV. Sekejap. CCTV terbakar. Oh, tadi makhluk tadi pergi serang Fa. Kamera Fa. Patutlah. Makhluk tu nak cuba tipu Habib apa? Nak cuba buat lawak kat Habib. Nak cuba jump scare Habib. Padahal tak lah. Makhluk apa? Makhluk tadi Fa nampak kat kamera. Dia nak cuba tipu Habib. Oh, Fa, kopi datang dah. Habib minum. Tu minum cepat. Tak ada yang pelik daripada this guy. Fa nampak yang pelik. Susah lah. Dia ambil nak cek kamera tak bagi. Ayah cek kamera Habib mati. Tadi CCTV tu hancur tau. Kena serang nama makhluk tadi. Dia bukan lompat. Cuba kita jap lagi. Tak ada signal. Buset. Abang tengok makhluk tu ada kat sini. Tapi CCTV tu ada kat sana. Kan pelik lah. Ni ada. Okey, kita akan tamatkan video ni. Cepat Afan nyanyi. Tamatlah sudah al-kisah kami. Aduh. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye bye.